Hari yang indah. Selamat datang lagi ke video baru kita. Aku tahu aku dah lama tak buat video, jadi entah, aku tak tahu, tak ada rancangan nak buat video apa. Kau boleh bagi rancangan tak? Sementara tu aku tengah fikir nak buat apa lagi kat Forever ni. Apa yang best? Tengok jap, kita kilir jap, tengok. Situ dah pergi. Kolam dah pergi. Lagi mana Kita jalan-jalan je carilah apa-apa pun. Kalau ada benda best kita main lah. Sekolah. Lagi mana Wait a minute. Ada arcade lah. Jom. Wait. Sementara tu aku rasa aku ada idea. Apa kata video kali ni kita tengok setiap bangunan ni. Ada apa? Okay, jom. Kita start. Kat sini ada arcade. Ush, ada tempat main bola lah. Okay, angkat baru boleh. Tak masuk pula. Nipu ni. Oh, masuk. Terus. Aku spam. Oi, mantap dah aku. Terus. Lagi. Aduh, tak masuk pula. Lagi, sikit lagi. Gerak pula benda tu. Aku nak skor sampai 30. Cepat. 2. Sempat. 4. Sikit lagi. Aduh, sikit lagi. Tak sampai 30. Ada. Game motor. Je naik motor. Macam tak best je. Ni baru betul. Jom main. Main game macam kereta kebal. Tak best. Ada apa lagi? Ada pizza. Ada macam tempat apa orang panggil. Tak boleh main benda tu, judi kan. Tak boleh main. Main apa kawan nampak pun. Tak apa lah, aku tipu je. Sini ada tempat joget apa semua. Tu je lah. Kat atas ni ada apa? Cuba tengok jap. Oh, ni tempat apa ni? Apa ni? Ada butang, tekan. Wah, asap apa ni? Macam asap apa orang panggil. Entah, lupa nak cakap apa. Kat sini stand up, lay down. Apa beza dia? Entah, aku tak tahu alat apa ni. Keluar lah, tak ada benda best pun. Kita pergi ke bangunan sebelah. Bangunan aiskrim. Wah, ada aiskrim lah. Jom beli. Ada aiskrim apa yang sedap sikit? Ini apa entah. Bubblegum, birthday cake, vanilla, coklat. Coklat lah. Tak ada orang. Kenapa semua kedai kat Forever tak ada orang Aduh. Maksudnya aku dapat free lah kan? Mantap sekali. Kat sini ada macam tempat nak gunting rambut. Lagi satu, korang rasa aku patut gunting rambut tak? Tukar rambut baru? Ke tak payah? Komen kat bawah. Okay, jom. Kat sini dah pergi dah. Kedai runcit ni. Tak bagus lah, jual banyak makanan boleh beli. Apa hal tempat ni tutup ni? Sementara tu, apa kata kita skip ni, kita pergi teleport. Dah sampai. Laju kan aku teleport. Kat sini nampak bot besar. Malam ni kita bermalam dekat sini lah. Bosan duduk rumah. Bot ni aku sewa ni. Tak lah, bot ni tempat warm. Ada air soda. Jom tour bot ni. Sini ada tempat makan, tempat nak berlepak. Kat atas ni ada apa?
Naik tangga jap. Macam tempat duduk je, tempat lepak lagi. Pasang api jap. Wah. Uish, apa aku baru macam ni? Macam tengah set je. Ni duduk biasa. Hai, ini lagi teruk. Tak ada benda, memang dia orang random kan cara duduk je. Tak apa, turun bawah. Tu lagi satu bilik tu. Uish, oh katil. Ni jamban. Apakah benda lah jamban kecil sangat. Kat sini pula. Oh, tempat healing. Jangan kita... kat depan tu macam ada... entah benda apa tu. Sekejap lagi kita pergi jom. Nak buat benda lah sekarang. Nak tidur lah, mengantuk tu. Ke tak payah? Atas ni. Uish, ada tempat nak pandu bot ni. Boleh pandu ke? Tak boleh. Ada, kalau boleh bawa ni, aku bawa sampai ke luar Bot Haven ni. Sini. Oh, ada macam... apa orang panggil? Dapur. Ada pizza, ada... aku lupa nama alat Ada peti. Uish, ada makanan lagi. Jangan naik atas balik. Macam tak best je. Nak buat apa ni sekarang? Bosan tu. Sekejap, jom pergi kat sana nak. Tempat yang ada benda pelik tu. Jom, kita terjun lah. Ya. Benang. Uish. Tempat apa ni? Macam tempat kereta api je. Memang betul kereta api. Masuk jap. Nak tekan lagi mana Dua je lah. Kita tengok tempat ni. Ni tempat nak bawa kereta api. Ni tempat orang nak duduk semua. Tunggu nak sampai kat mana semua. Sini tak ada benda pun. Tak boleh masuk. Tak apalah. Jom kita pergi balik ke bandar. Kita pergi bandar balik. Jom. Cepat lah. Bapak lama ni sampai bandar. Uish. Aku terlelap lah tadi. Dah sampai lah. Okey, jom tengok. Dah sampai dah. Bapak lah. Nak buat apa lagi guys? Aku tak ada rancangan lah. Boleh tak kongsikan rancangan anda di komen? Beli makanan je lah. Untuk makan malam. Tak ada benda nak makan malam ni. Nak masak pun tak ada bahan. Assalamualaikum. Ada orang tak? Tak ada. Lembat je lah. Bukan ada orang pun. Dapat free. Balik dulu. Macam bau dia macam sedap je burger ni. Aduh, lambat lah kalau jalan kaki. Kita guna jalan lintas lah. Jom. Ya. Senyap nanti orang apa tu? Tuan rumah ni marah kan. Mati kita. Uish, kereta sport siap. Bapak lah. Okey, dah sampai rumah. Kunci grey jap. Nak buat apa dalam rumah? Letak jap. Tak boleh letak. Aduh. Macam mana aku nak letak ni? Dah terlekat kat tangan aku ni. Macam mana nak lepaskan ni? Fikir jap macam nak lepaskan ni. Tak ada juga. Tak boleh lepaskan. Buang lagi ni. Ke tak payah? Buka TV jap. Cerita apa yang best kat TV sekarang? Bot Haven TV tak best. Anjing tak best. Doktor tak best. Survivor. Uish. Lama aku tak tengok cerita Survivor ni. Tengok je lah. Hai korang. Kita jumpa kat video seterusnya. Sebab tak tahu nak buat apa kat Bot Haven ni. Kalau aku ada idea baru aku buat video lah. Okay, jom.